Ni untuk apa ni? Air ni? Rasa dah kan geram macam ni, Pak. Oh, nak lembut. Kena rebus ni. Indah kat mana? Tak ada ke Pak beg dia? Ada lah. Kat mana? Buka sana tadi. Cari tak? Cari. Tak. Masak apa ni? Kita tak pasti pun. Daun kesum dan limau tantan. Daun dia sama Jadi untuk wangi. Limau tantan. Dah, dia sama dengan apa? Limau tantan dengan daun kesum ni lebih kurang bau dia. Oh. Itu. Dapur sepak Lepas tu rebus je lah. Rebus je lah. Sampai masak. Ni belian bawang, bawang kecil, bawang putih, halia sikit. Bawang merah tu dah dah 5 gelas. Bawang putih 3 gelas, halia 1 inci. Lepas tu isi ikan selayang dalam 7 ekor. Dan saya pun rebus dulu lah. Kita cari pemilik isinya. Dan blend. Blend masukkan sikit air rebusan ikan tu tengok apa tau. Air rebusan tu masuk kat mana? Masuk kat dalam tu lah. Waktu blend lah. Oh. Separuh lagi masukkan dalam kuah laksa ni. Baru dah power. Kalau masuk air, tak cik lah. Lepas tu jangan lupa air santan. Kalau santan gegar, sedikit ke apa. Kalau santan tak, cukup tak pun cukup. Kenapa membuat laksa? Tiba-tiba. Daripada saya dan anak-anak saya. Juga. Macam. Kita tak ada layer hitam. Kita bila habis sini. Ni tak pedas? Budak-budak punya makan. Kat tisu tu elok pun untuk kesihatan. Tak elok. Benda yang sedap semuanya tak elok untuk kesihatan. Kenapa? Pada tu. Kita kena tahu-tahu ketika nanti santan dia macam minyak tak sedap. Tekstur ni dah light-light lah ni. Kalau pecah minyak tu maksudnya macam mana? Maksudnya nanti dia tak cantik lah. Terasing. Tak, bukan. Rupa dia fizikal ni. Tak Macam cantik mana lah. kalau pecah minyak? Buruk. Ini cantik kan? Kalau dia pecah minyak, buruk. Kita diam dulu kat lagi. Saya tunggu dulu lah baru saya rasa. Tadi saya dah masuk garam. Cukup ke saya sudu? Ikut. Tanya siapa pergi. Lepas tu, Lepas tu, saya nak kita memang tunjuk dia. Memang tunjuk darah ni. boleh naik. Kan buruk. Oh, macam tu. Boleh je nak api pekat. Api pekat. Api pekat. Macam tu macam. Api kuat. Tapi nanti tu lah. Pecah tak cantik. Kenapa tak seluruh lagi api tu? Apa ni biasa? Seluruhkan lagi. Itu stand. Stand for? Style suami saya masak. Suami saya masak api dia kecil. Saya tak. Saya tak sebelah ni. Ni kak. Tak cepat, api besar. Ya, jangan tisu. Tak melekat pun lagi? Tak rasa? Tak nampak? Oh, tawar hebat. Tak tahu tadi macam mana? Tak rasa masing pun. Benda tak letak? Kalau dah ada haji tak payah letak benda. Siapa haji? Tak betul. Sini tak ada. Sebelum benda haji, awak kan legit haji. Ni mak saya belikan nanti tak ada habis. Zaman dah beli pada wujud yang rumah ni. Saya pun Pernah halal. halal. Sedap.
Kelantan. Orang Kelantan. Biasa kalau selain laksa, orang Kelantan ni untuk apa? Lagi. Dulu orang panggil saya Kelantan sebab dulu kan nama saya Intan. Orang panggil saya Intan. Untuk mendidik. Saya tahu. Tak apa. Pengalaman dia. Kita memang kamu Kelantan. Ya. Oh, nama dia. Dah tahu pula. Awak orang Kelantan lagi. Lain apa? Sambat. Sampai. Benar juga. Sebab tangan saya hijau. Ni kalau dah masak, kita dah mula legap, kita masak lah. Saya ada masak. Ni siapa? Nak cuba. Tak senang. Tak sedap ni. Kalau tak sedap, potong sengkok. Masih lagi apa tadi tu? Macam dia letak kacang. Kita ada kacang. Okey. Okey, kita buka. Ini ada. Kita. Oh, mana? Kita cik dulu. Awak makan satu tak? Tak kan? Tak payah ikut saya.